Kalau yang Mak Menteri pandai buat kira-kira, tolong bagi tahu dengan saya daripada RM2,500 ni berapa jumlah yang kita ni ambil. Ya? Saya tak nak orang Mak Menteri hanya mendengar kepada sebelah pihak tanpa ada bukti mengatakan penjaja menjual lot sehingga RM4,000. Kemeriahan Bazar Ramadan di Jalan Tuanku Abdul Rahman yang seharusnya menjadi kegembiraan bagi para pengunjung dan peniaga ini terancam oleh kehadiran kartel yang menguasai operasi bazar. Dalam suasana yang diharapkan meriah dengan pelbagai juadah dan senyuman, para peniaga kecil sebenarnya terperangkap dalam jaring pemerasan yang merugikan. Penguasaan kartel ini bukan sahaja menambah beban kepada peniaga, tetapi juga menghancurkan harapan mereka untuk membangun perniagaan yang sejahtera. Ini adalah kisah tentang perjuangan mereka melawan ketidakadilan demi memperoleh hak dan tempat yang setara dalam dunia perniagaan. Ada pihak mengatakan yang di BKL gagal mengelolakan Bazar Ramadan tahun ni. Apa komen Datuk Seri berkenaan dakwaan itu? Saya ingin tanya balik lah. Maksudnya kalau kita bagi RM500 sebulan untuk mereka berniaga, adakah itu gagal? Ataupun kalau kita kata kita memberi secara langsung kepada peniaga, adakah itu gagal? Yang maknanya kita mengurangkan risiko-risiko yang orang sebut sebelum ini, maknanya charge yang terlalu tinggi dan sebagainya. Saya rasa itu adalah satu pendekatan yang baik dan ramai yang memberikan respon yang baik kepada kita, dan saya kira itu adalah tidak benar dan tidak tepatlah. Segalanya bermula pada 23 Oktober 2024 apabila Dr. Zaliha diberi mandat selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dalam suasana yang penuh semangat, beliau telah mengumumkan bahawa semua bazar Ramadan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak lagi akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk diuruskan. Siapa-siapa yang nak berniaga, dia direct terus dapat lisens daripada DBKL. Kemudian dalam pendekatan baru ini juga kita bagikan harga yang tadi saya kata ada aduan kan mengatakan tapak yang terlalu mahal dan sebagainya. Jadi kita bagi harga yang orang kata berpatutan. Lantaran itu, 5 persatuan peniaga yang sebelum ini mengendalikan Bazar Ramadan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah menyerahkan urusan pengoperasian 65 lokasi bazar kepada DBKL. Persatuan tersebut termasuk Persatuan Penjaja dan Peniaga Bumiputera Wilayah, Persatuan Pekedai dan Peruncit Wilayah, serta Persatuan Pasar Malam Kuala Lumpur. Pengerusi Pertubuhan Pengurusan Pasar Malam Kuala Lumpur Dr. Gulam Muzaffar menyatakan bahawa keputusan ini selaras dengan arahan Dr. Zaliha yang ingin memastikan semua bazar diuruskan oleh DBKL dan bukan pihak ketiga. Beliau menegaskan bahawa sejak 2013 mereka telah diberi mandat untuk menguruskan lokasi bazar dan keputusan terbaru ini dirasakan tidak adil bagi pihak persatuan. Di samping itu, Presiden Persatuan Peniaga Bumiputera Wilayah Persekutuan Datuk Seri Rosli Sulaiman juga menyuarakan rasa kesal dengan keputusan tersebut yang dilihat seolah-olah mereka seperti kartel bazar. Beliau menegaskan pentingnya untuk DBKL mengekalkan semua lokasi dan bilangan lot niaga yang sama seperti tahun sebelumnya, serta memastikan proses pemilihan penjaja adalah telus. Rosli juga meminta agar surat tawaran kepada peniaga dikeluarkan lebih awal dan kemasukan ke tapak bazar dibenarkan lebih awal. Selain itu, beliau mencadangkan agar aplikasi dibangunkan untuk menerima aduan bagi menilai keupayaan DBKL dalam menguruskan bazar musim perayaan. Apa yang saya akan dedahkan ini ianya boleh memutamatkan kepada kartel-kartel yang dengan mudah mencari kewangan melalui masyarakat penjaja, jual kepada kartel dan kartel jual balik kepada penjaja dengan harga yang mahal. Yang latest malam saya dapati di lot Jalan Kesumu House RM23,000. Ini yang saya dimaklumkan semalam. Tidak semena-mena pada 13 Mac 2025, Persatuan Peniaga dan Penjaja Bumiputera Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah membuat dakwaan serius bahawa separuh daripada 216 tapak di Bazar Lorong Tuanku Abdul Rahman kini telah berpindah milik kepada kartel. Pengerusinya Datuk Seri Rosli Sulaiman mendedahkan bahawa mereka telah mengesat 4 broker yang terlibat dalam kegiatan kartel ini, di mana setiap tapak dijual pada harga antara RM7,000 hingga RM12,000. Menurut Rosli, terdapat penjaja yang menjual tapak mereka kepada kartel sebelum kartel menjual semula kepada penjaja lain pada harga yang lebih tinggi, menunjukkan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat dengan cara yang tidak sah.
Rosli juga menegaskan bahawa pihaknya telah menerima maklumat bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengeluarkan saman kepada pemilik yang tidak berada di tapak jualan. Beliau menyoroti bahawa kegiatan katil ini berselindung di sebalik pembantu yang hanya berada di tapak semasa pemeriksaan. Dalam usaha untuk memerangi masalah ini, Persatuan Terbabit telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Polis Diraja Malaysia untuk mendedahkan kegiatan katil yang sudah berlanjutan. Kalau betul ada mereka sublet kepada orang lain, maka kita akan ambil tindakan tegas dengan membatalkan listing tersebut. Rosli menegaskan agar DBKL mengambil tindakan tegas dengan menutup operasi penjaja yang melakukan kesalahan berulang sambil menekankan bahawa jabatan yang menguruskan penjaja perlu dirombak untuk memastikan individu yang memahami sosioekonomi golongan tersebut memimpin. Dalam kebangkitan isu seterusnya, di Jalan Tuanku Abdul Rahman, peniaga-peniaga sedang berhadapan dengan masalah besar apabila kemah yang disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur didapati kurang berkualiti. Hujan lebat dan angin kuat baru-baru ini telah menyebabkan banyak kemah musnah, menyebabkan kerugian besar kepada peniaga. Ada peniaga menegaskan bahawa keadaan kemah yang tidak dipasang dengan betul dan kurang selamat bukan sahaja merugikan peniaga tetapi juga menimbulkan risiko kepada keselamatan pengunjung. Ramai peniaga yang mengharapkan DBKL agar mengambil tindakan dengan menyediakan kemah yang lebih kukuh dan pemasangan yang selamat demi memastikan mereka dapat berniaga tanpa sebarang kebimbangan di masa hadapan. Sewa macam mana sekarang? Alhamdulillah sah. Okey. Berapa sewa? RM5,000 ke RM500? RM500, okey. Sebaik cakap RM500. Kalau tak saya cari siapa yang bagi RM5,000 tu. InsyaAllah. RM500 okey. Di samping itu, ada segelintir pihak yang menuduh gagal meneruskan bazar Ramadan kali ini. Tetapi peniaga dan netizen cepat membela pihak DBKL. Mereka memuji pengurusan tahun ini yang lebih adil dan telus, di mana DBKL telah mengambil alih sepenuhnya pengurusan bazar. Rata-rata peniaga menyatakan kebanggaan mereka kerana kini peluang berniaga tidak lagi bergantung kepada connection. Sewa untuk satu lot hanya RM700 jauh lebih murah berbanding harga sebelum ini yang mencecah puluhan ribu ringgit. Ramai netizen juga bersetuju bahawa tuduhan terhadap DBKL tidak berasas. Dengan pengurusan yang lebih baik, mereka percaya peniaga kini dapat berniaga tanpa rasa tertekan. Pertamanya ialah peniaga lebih telus daripada ada orang tengah yang mana monopoli, dan peluang ni sepatutnya diluaskan lagi macam mana yang patut kita buat sekarang ni supaya semua meniaga punya meniaga. Tidak cukup dengan itu, netizen kini semakin geram melihat gelagat Datuk Seri Rosli Sulaiman, Presiden Persatuan Peniaga dan Penjaja Bumi Putera Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang dilihat seperti detektif mencari kesalahan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam pengurusan bazar Ramadan. Rosli mendakwa bahawa DBKL tidak mampu menguruskan bazar dengan baik dan mendesak agar hak pengurusan itu dikembalikan kepada persatuan. Namun, dalam kalangan peniaga, suhu sokongan terhadap DBKL semakin meningkat. Mereka menilai sistem pengurusan baru yang ditawarkan lebih telus dan sangat berpatutan. Dengan pelbagai kemudahan disediakan oleh DBKL, ramai peniaga merasa seperti mereka diberikan peluang kedua untuk bernafas dan menjana pendapatan tanpa rasa tertekan. Emosi dari peniaga-peniaga ini begitu terasa apabila mereka menceritakan pengalaman berharga mereka dari sebelum ini yang terpaksa melalui pelbagai kerenah birokrasi dan cabaran demi mendapatkan tapak berniaga. Sekarang mereka boleh tersenyum puas melihat bagaimana pengurusan DBKL yang lebih efisien menjadikan proses pendaftaran dan penyelenggaraan lebih lancar. Rata-rata mereka merasakan pengambilan semula urusan oleh DBKL ini bagaikan satu kejutan gembira yang selama ini ditunggu-tunggu. Kini mereka tidak lagi terikat dengan sistem ayahanda yang sering menyusahkan, tetapi sebaliknya merasa bebas untuk bekerjasama atas landasan yang lebih adil. Malah, baru-baru ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menerima 4 aduan yang mengejutkan berkenaan bazar Ramadan, dan berita ini bagaikan petir di siang hari bagi peniaga yang terlibat. Dengan adanya video viral yang menunjukkan harga air limau mencecah RM10 dan mihun sup berharga RM20 di bazar Ramadan Jalan Tuanku Abdul Rahman, para pelanggan yang terkejut tidak dapat menyembunyikan rasa marah mereka. Tidak hanya itu, kuih apam talam yang dijual dengan tambahan kelapa parut berharga RM2 juga menimbulkan persoalan mengenai keadilan harga di bazar. KPDN WPKL dengan kerjasama DBKL terus menjalankan penguasaan melalui Ops Pantau, dan hasil siasatan mendapati peniaga yang menjual produk tersebut adalah peniaga haram yang kini sudah pun tidak berniaga di lokasi berkenaan. Ini memberikan harapan baru kepada pengunjung bazar agar pengalaman mereka tidak lagi dicemari oleh tekanan harga yang melampau.
Ketegangan antara peniaga dan kartel selama beberapa waktu telah memaksa pihak berkuasa untuk bertindak tegas. Dalam langkah yang luar biasa, kerajaan memutuskan untuk mengambil pendekatan proaktif dengan melibatkan semua pihak berkepentingan termasuk peniaga dan organisasi yang berkaitan untuk menyusun semula pengurusan bazar. Pelaksanaan pengawasan yang ketat dalam pembentukan sistem aduan yang mudah kini membolehkan peniaga melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan dengan lebih berani. Usaha ini bukan sahaja menampakkan hasil jangka pendek tetapi juga mengejutkan ramai apabila semangat kerjasama antara kerajaan dan peniaga berjaya menembusi halangan yang selama ini menyekat keadilan. Peniaga kini boleh kembali berniaga dengan yakin tanpa rasa tertekan dari penguasaan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Cuma satu je nak pesan, kalau tak pandai masak, jangan cuba-cuba nak meniaga. Sekian, terima kasih.